Okay, video kali ni saya nak cerita pasal pump ayak yang saya pakai jenama Dozok. Tak heran siapa ayak tu jalan sedia. Lepas tu bila tutup, ayak daripada tangki keluar patah balik. Ni punca dah. Ini dia tak main dah keras. Sebab ayak mukarat dah. Ayak tak boleh elok lama-lama jadi bunyi. Dia tekak ni je. Ni dia macam buff nak kontrol tak mau bagi ayak patah balik lah. Dia ayak masuk boleh, bila nak keluar ayak dia akan tahan. Saya tekak ni saja, boleh cari kat kedai oil. Jadi siapa ada masalah yang macam ni, ni saja masalah. Punca dah. Boleh pasang balik macam ni saja. Okey. Kot lagi kita dah ingat pressure switch ni pasal tukar pressure switch lagi dia sekarang dah masalah lain. Ni kita pakai poly pipe senang, mana pun tak apa, kita boleh buka pasang balik. Kalau pipe PVC tu habis kena poly line. Okay. Nanti lah kita